Ni gulai kawah daging. Bismillahirrahmanirrahim. Aku suka kalau dia orang daging ni ada lemak sekali. Tu sedap tu. Daging lembut, kuah tak pedas. Asam pedas, ikan pari. Ikan pari ni yang best sebab boleh makan dengan tulang. Oh. Weh. Ni bendi dia. Oh. Bangup gila. Ikan dia suci pula. Lembut. Dia akan bagi kau ni 6. Kalau kau pergi fast food chain pun kau tak dapat ni. Dia ada budu, tempoyak, kicap dan kau kena datang. Kalau korang nak tahu yang lagi 3 tu. Antara killer dia ialah ni. Ayam percik warung nasi SS15 Subang Jaya. Oh. Ikan. Korang jangan pening-pening nak cari masakan Melayu. Nasi campur yang ada beratus menu tengah hari. Datang je warung nasi SS15 Subang Jaya. Oh. Macam masakan kampung, macam mak korang masak. Jangan datang sini seorang-seorang. Datanglah buat member. Aku datang seorang sebab aku buat kerja. Oh. Review Sarah Sabah. Bajet tak korang.